setelah harga emas mengalami kejatuhan yang teruk pada 3 Januari 2026, daripada paras tertinggi iaitu RM764 per gram jatuh sehingga RM620 per gram. Kini harga emas kembali mengukuh, tuan-puan. Inilah putaran yang perlu kita tahu bahawa emas ini untuk jangka masa panjang ada naik dan turunnya. Dia naik sebegitu tinggi, naik, memberi peluang dan ruang kepada penyimpan emas lama untuk mendapatkan profit untuk membuat jualan emas yang mereka telah simpan. Kemudian harga emas itu akan jatuh balik. Kejatuhan ini merupakan kejatuhan yang sihat, bukanlah satu kejatuhan yang merugikan penyimpan emas, tuan-puan. Apabila harga emas ini turun, sebenarnya dia memberi peluang dan ruang kepada kita yang baru bermula atau kita yang nak kumpul banyak gram emas. Itulah masa yang terbaik untuk kita menambah gram-gram emas kita. Sebab itu, tuan-puan, saya katakan tuan-puan tidak perlu panik. Saya dapati di luar sana ramai, termasuklah penyimpan emas saya, yang begitu panik. Harga emas naik, panik, mengeluh seharga emas dah begitu tinggi. Macam mana nak mula simpan emas begitu tinggi, saya dah tak mampu menyimpan emas. Bila harga turun dan sampai ke paras terendah, juga panik. Sir, rugilah saya, sir. Harga emas tidak dah jatuh ni, saya dah beli pada harga yang mahal. Tuan-puan, saya dah katakan bahawa simpanan emas ini adalah simpanan jangka masa panjang. Sebab itu, tuan-puan, perlu bertenang dalam apa jua tindakan. Yang paling penting adalah kita mulakan simpanan. Di mana parasnya itu tidak penting. Yang penting adalah gram emas kita bertambah. Seorang penyimpan emas tidak akan jatuh terduduk, tidak akan jatuh kosong. Saya tak pernah jumpa lagi lah penyimpan emas ni jatuh muflis asbab harga emas turun. Tapi saya dapati ramai kawan-kawan saya, sahabat-sahabat saya yang trade emas ni tepuk kepala sebab kerugian harga emas jatuh. Kita penyimpan emas kita tidak terkesan sama sekali dengan kepenurunan harga emas itu, sebab gram kita tetap sama, sebab dan juga kita punya emas itu berada di dalam tangan sendiri. So, teruskan menyimpan, tuan-puan, tak perlu panik. Itu adalah putaran dalam dunia emas ini. Dah banyak kali kan harga emas naik turun, tapi apa yang berlaku? Apa yang berlaku untuk jangka masa panjang? Dia tetap juga naik, betul tak? Walaupun harga emas itu dah turun ke paras yang rendah iaitu 620 per gram, buat seketika sahaja, tuan-puan, kemudian dia mendaki. Kalau tuan-tuan perasan, walaupun dia turun ke paras yang terendah iaitu 620, tetap juga harga itu adalah yang tertinggi, dah mengatasi harga permulaan pada 1 Januari 2026. So, tuan-puan, keep konsisten dalam menabung. Tak perlu risau, tak perlu panik. Ini adalah permainan dalam dunia emas ni. Mereka yang lama faham tentang pergerakan harga emas ini, mereka yang baru masih lagi ragu-ragu, tersamar-samar. Lepas tu saya kata, tuan-puan, fokuskan kepada pertambahan gram emas, jangan lihat kepada harga. Yang saya pelik, yang takut harga emas naik, takut harga emas pun dia panik. Saya panik lagi lah tengok, tuan-puan, yang langsung tidak ada sebarang simpanan. Itu lebih bahaya daripada harga emas itu turun dan naik. Assalamualaikum, semoga bermanfaat.